Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kolej Jasa Pelajaran Johor ingin memetangkan projek inovasi kami yang bertajuk Tissue Automation System. Projek ini bertujuan menyelesaikan masalah jangkitan kuman akibat sentuhan pada dispenser tisu manual yang biasa ditemui di tempat awam seperti tandas, sekolah dan juga hospital. Melalui kajian awal, kami dapati kebanyakan dispenser di pasaran masih memerlukan sentuhan fizikal, dan ini berpotensi menyebarkan bakteria ataupun virus. Objektif yang pertama, mereka bentuk dispenser tisu tanpa sentuh menggunakan sensor gerakan dan motor. Yang kedua, mengurangkan risiko penyebaran penyakit melalui permukaan sentuhan. Yang ketiga, memberi solusi kos rendah yang mudah digunakan dan mesra pengguna. Akhir sekali, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya automasi dalam aspek kebersihan harian. Target pengguna. Pada era globalisasi ini, target pengguna yang telah kami dapati setelah kami menyelidik antaranya pelajar dan guru yang berada di sekolah dan institusi pendidikan. Pada masa yang sama, pesakit, doktor, pelawat dan lain-lain yang berada di dalam kawasan hospital dan juga klinik kesihatan. Selain itu, pegawai yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta, tidak lupa juga dengan kawasan awam seperti surau dan tandas. Ciri-ciri produk. Yang pertama, ia menggunakan sensor gerakan yang mengesan tangan secara automatik. Yang kedua, ia disambungkan kepada mikro pengawal seperti Arduino yang mengawal motor. Yang ketiga, motor akan mengeluarkan sehelai tisu setiap kali dikesan pergerakan tangan. Yang keempat, reka bentuk ringkas dan menggunakan bahan kos rendah seperti kotak kardboard. Akhir sekali, produk ini menjimatkan tenaga dan mudah dipasang serta diselenggara. Ini adalah penerangan untuk produk kami iaitu Tissue Automation System. Di hadapan terdapat infrared. Jika disentuh, dia akan keluarkan tisu. Seterusnya, manfaat. Produk ini dapat meningkatkan tahap kebersihan di tempat awam. Sistem ini dapat mengurangkan sentuhan secara langsung dengan permukaan seperti pemegang tisu yang sering menjadi tempat pembiakan bakteria. Seterusnya, produk yang kami bina dapat mengurangkan penyebaran penyakit berjangkit seperti sesama dan virus di tempat terbuka mahupun tertutup. Menurut WHO, virus seperti influenza boleh hidup di permukaan keras selama 24 jam hingga 48 jam. Dengan penggunaan otomasi yang kami bina, risiko jangkitan silang dapat diminimumkan kerana tiada sentuhan secara langsung. Seterusnya, produk ini dapat mengajar masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, hal ini bertujuan dapat memperluaskan penggunaan teknologi pintar dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Seterusnya, produk ini sesuai untuk dipamerkan dan diperkenalkan di kempen kesihatan awam dan kesedaran terhadap kebersihan. Kebolehpasaran. Produk ini boleh dijual dengan pesat atas sebab-sebab seperti ia menggunakan komponen elektronik murah dan mudah diperoleh.
Sistem automasi tanpa sentuh ini juga kini semakin menjadi keperluan standard kepada masyarakat selepas pandemik yang melanda negara kita seperti COVID-19 bagi mengelakkan persentuhan secara terus. Oleh sebab itu, produk ini boleh diubah suai atau dikomersialkan dalam bentuk yang lebih stabil dan menarik. Ekoran daripada peristiwa itu juga memberi peluang kepada pelajar TVET dan Politeknik untuk terlibat dalam inovasi praktikal. Permintaan. Peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan menjadikan produk ini semakin relevan. Sejak penularan wabak COVID-19, masyarakat di seluruh dunia termasuk Malaysia semakin menitik beratkan amalan kebersihan. Ini menjadikan produk otomasi tisu sangat relevan dalam mengekalkan kebersihan. Keaslian. Dari segi keaslian, projek Tissue Automation System ini mungkin kelihatan serupa dengan beberapa produk automatik di pasaran. Tetapi, kami telah membuat penambahbaikan dari beberapa aspek. Pertama, kami membangunkan sistem ini menggunakan komponen kos rendah seperti cardboard dan sensor asas. Hal ini menjadikannya lebih mampu bilik berbanding sistem komersial yang mahal. Kedua, sistem ini dibina dan diprogramkan sendiri oleh kumpulan kami. Bermula dari rekaan, pemasangan hingga ke pengaturcaraan mikropengawal. Kami juga memastikan ia mudah dibina semula oleh komuniti pelajar ataupun pengguna biasa. Hal ini menjadikannya sesuai untuk tujuan pendidikan dan komuniti DIY. Selain itu, reka bentuk kami boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna seperti menukar saiz kotak ataupun jenis motor yang ingin mereka gunakan. Penutup. Sebagai penutup, kami percaya bahawa projek Tissue Automation System ini bukan sahaja menyelesaikan masalah kebersihan semasa, tetapi juga membuka peluang kepada inovasi lain pada masa akan datang. Kami berharap produk ini dapat dimajukan dan digunakan secara meluas di pelbagai tempat.